Assalamualaikum, so welcome back to my YouTube channel Darwish X. Nah, video kali ni kita nak main game Escape Running Head Ice. Mata dua mata. Jom kita turun. 3 2 1. Terjun. Okay, sekarang ni kita akan lompat. Kita nak lompat easy peasy. Okay, masih easy on. Oh, betul lah mata dia. Oh, dia keluar di situ. Alamak. Ish, mata ni. Allah. Jangan dia. Okay, tak mati lagi. Oh, ada air. Dia masuk. Lepas tu kat sini kita ada jalan keluar. Jom keluar. Okey, dah keluar. Kita naik benda ni. Alamak, ada mata. Lari. Lompat. Okey. Sekarang ni dah dapat lepas dia. Nyawa separuh. Ni apa? Tak baca lah. Boleh main juga. Okey. Wow. Jangan. Putih laju. Okay, masih steady. Ada checkpoint. Lompat. Tak lompat. Alamak, ni apa? Tak baca. Apa merah ni? Mati. Ini macam mana? Kena baca. Oh, ada benda tu. Mata tu. Oh, laju. Okey dah. Sempat. Sekarang stage. Bukan stage. Oh, level 2. Okey. Dah masuk dekat level 2. Okey. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Teruskan menonton. Okey. Kita nak lompat. Okey, banyak laser. Mata lagi mesti. Mata dia tak pandai jaga mata. Dia hilang. Dia mati ke kalau kat sini? Oh, ini kita punya tempat untuk ambil alamak. Untuk yang tu kita keluar lah. Okey. Alamak. Macam mana ni? Aduh, pening. Okey. Tu pintu. Aduh. Boleh kat tepi ni ke? Ish. Kita di tepi ni. Alamak, macam tak ada je. Tak boleh lah. Susahnya kali ni. Pening. Ni macam mana? Naik balik. Aduh. Masuk tepi ni. Okay. Penat lah kau macam ni. Oh. Keluarkan saya dari sini. Keluarkan saya dari sini. Okey, boleh masuk. Shish. Okey, kita duduk ni. Nanti kita boleh duduk masuk terus. Oh, ni tak gerak. Tak takut mati ke? Hilang pun mata kalau tak. Dia nampak. Aduh. Ya, ada mata besar ya amat. Kat sini. Besar sangat mata tu. Besar. Gila. Cepat. Okey, ni laser. Aduh, kena. Ni mana? Okey, easy. Kat sini. Ni susah tadi mati sini. Easy. Okey, kita dah lepas yang tu. Hui. Ni. Okey. Banyak yang mata. Putih yang banyak. Okey.
Jauh-jauh separuh. Kali ni takut mati lah kat atas ni. Alamak. Jangan. Oh, dia ingatkan dia tolak dia. Tolak jauh. Tak bernyawa. Kalau tolak jatuh. Dia tolak nyawa. Kalau mati kat sini. Allah, mati. Dah agak dah. Okay. Alah, mati. Macam mana nak lompat tadi? Oh, tadi lompat kali ni kita guna ni. Ada rupanya ada ni. Tangga baru selamat sikit. Aduh. Nyawa separuh. Oh. Mata merah ni. Makan dia. Okay, bye-bye. Jangan ganggu saya. Bye-bye. Alamak. Benda ni lagi. Nyawa sekarang sikit tau. Aduh, kalau kena ni mati katak ni. Aku tahu. Ikut sini. Ui, lepas. Ui, nyawa tinggal sikit je lagi. Kali ni kita ada yang tu, blok-blok tu. Cek. Kita nak naik. Tengok ada apa atas. Kena turun. Yeay, dah masuk level lain. Level 3. Okay, level 3. Wow. Budak ni kenapa? Dia serang. Kenapa dia serang? Ai. Oh, jangan pijak. Oh, tak payah pijak ni bunga. Ai. Tapi tadi tak pijak bunga pun kan? Kalau korang rasa saya tak pijak bunga, komen tengok saya punya video. Saya ada pijak bunga tak? Kena bunga tak? Tak ada kan? Rumput ada lah. Kena sekali rumput. Tadi pijak rumput tak elok tu. Cuk, kita duduk atas kepala dia. Tolak nyawa juga. Wow. Kalau main game Escape Running Head boleh duduk atas kepala kan. Dia tak boleh. Aduh. Dah besar hitam ni. Oi, jangan kejar saya. Jangan kejar saya. Saya tak sedap. Aduh. Mati. Salah. Okey. Kali kita buat betul-betul. Tunggu mata tu. Okey. Cepat. Okey. Steady. Aduh, jatuh. Aduh, mati lagi. Sikit je lagi tadi. Okey. Lompat. Okey. Ini kita dapat tadi. Okey, kita dah lepas yang tu. Ini apa? Wow. Jangan kejar. Jangan. Ramai. Mati. Sekejap. Tak faham. Aduh. Jangan. Apa ni merah ni? Dia tepi tak boleh. Ni apa? Ada benda. Mata yang tengok tu lagi. Dia nak main Goguma aku GB Azmida. Tapi kita bagi yang ni ada jadi umpan. Okey. Aduh, mati juga. Nak bagi dia jadi umpan, kita yang mati. Dia mati aja. Mati lah tu. Sekejap, dia masuk sini ke tadi? Tak payahlah. Mati lagi pun tahu. Okey, dah mati banyak kali dah. Kita akan cuba lagi.
Okey. Oi, jangan. Lompat. Teruskan melompat. Okay, stop. Jangan pergi lagi. Oi, jangan pergi lagi. Alamak. Mati lagi. Sikit je lagi. Cuba lagi. Lompat. Alamak. Sini dah bahaya. Okey. Dia ambil urut. Dia ambil patut saya dapat dulu. Dia pula yang dapat dulu. Dengan senang pula tu. Mana Ci? Aku yang susah payah. Okey. Lepas tu ini stage keempat. Ada laser mat. Wow. Okey. Masih steady. Walaupun dah mati sekali. Aduh, mati 2 kali. Banyaknya terabur. Dia punya ni. Muntah siapa lah ni warna pink. Bye-bye. Banyaknya. Macam mana ni? Dah mula dah. Berjalan je lah. Baik jalan je dah jadi. Tak banyak balik. Dia boleh turun. Lompat. Bye-bye. Dia boleh naik. Kali ni dia dah upgrade. Tadi macam tak boleh. Silap. Okey, masuk. Okey, masih boleh. Cepat. Okey. Game ni susah, tapi korang tapi yang susah tu bagi dia jadi best. Kalau korang nak rasa main game yang susah, main game ni. Kalau susah tu tak tahulah. Tapi bagi saya lah, game ni susah. Boleh tahan susah. Okey. Masih steady. Okey, kita naikkan lagi. Tak faham lah. Wanderer. Tak ada pun. Macam mana ni? Pening game ni. Aduh, makin pening lah. Okey, ni memang susah ni. Part ni memang susah. Korang rasa ni kalau korang main yang part ni. Part ni macam apa? Tak ada pun keluar mata apa-apa pun. Mana benda ni? Tak faham. Okey, kena masuk sini. Ada tempat. Jadi maksudnya kena masuk sini lah. Aduh. Macam mana kita nak tahu bila dia muncul? Ni tempat tadi. Macam mana kita nak tahu bila dia muncul? Kalau tak nampak macam nak tahu. Kalau tak nombor ke apa, aduh, pening lah kali ni. Tapi best lah. Memang owner game ni pandai buat game. Pandai. Tapi cubalah buat bagi orang tak marah sikit pun ni. Susah tapi best. Challenge je. Okey. Game ni boleh tahan ekstrim. Susahnya.
Okay, okay. Bro, Will, kat mana? Dekat situ. Sekejap. Aduh, baru je nak tengok. Baru nak tengok dah kena. Okay, kat situ kita ada. Oh, tu. Ada dekat situ. Mati lagi. Mati. Aduh, mak. Okay. Okay. Nampak macam tak bagus lah kali ni. Saya rasa sampai situ je lah video kita untuk kali ni. Kalau nak ni part 2, komen. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ni. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.